yang tidur dah cukup 7 hingga 8 jam tapi bangun rasa lemah, rasa macam penat. Badan kita ni dia kekurangan nutrisi yang cukup untuk hasilkan tenaga. Contohnya kalau kita kurang vitamin B, mungkin kita cepat penat, mudah moody. Kalau kurang omega, otak boleh jadi brain fog, susah nak fokus. Kalau kurang protein, otot kita jadi lembek, metabolisme jadi slow. Jadi bila nutrisi tak cukup, hormon pun jadi ke laut. Boleh jadi mood swing, mudah stres, imun badan pun lemah. Jadi kalau kita nak baiki kualiti hidup kita, boleh ambil nutrition yang cukup, boleh ambil B complex, omega 3 untuk otak dan hormon tenang, dan juga kita boleh ambil protein untuk metabolisme dan untuk tenaga. Kalau nak badan kita rasa bertenaga, kurang moody, lebih fokus, dan boleh komen saya nak ataupun boleh terus DM.